Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Hendaknya insya-Allah. So, hari ini 19 April 2025. Saya rasa dah lama tak review bas lah. Sebenarnya kalau tengok dalam channel YouTube Legacy Bus Malaysia tu, ada 2-3 konten tu sebenarnya saya dah rakamkan sebelum ini, dan kita publish pada hari raya ni lah. Sebab orang kata musim bulan puasa banyak berehat, tak boleh nak banyak cakap, tak boleh nak buat banyak konten sebab dengan keadaan cuaca dan juga dalam keadaan bulan puasa yang banyak orang kata cabaran. So sekarang ni kita berada dalam musim raya lah, masih lagi raya Aidilfitri. Dan di kesempatan ini kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua subscriber, penonton dan juga ada ke peminat setia Legacy Bus Malaysia. So hari ini hari Sabtu, yuk diberikan kesempatan untuk membuat sedikit review bas yang dimiliki oleh Tenah Global Holidays Group. Nampak kan, sebenarnya bas ni unit yang keempat kalau tak silap saya lah. Unit pertama, kedua, ketiga saya tak ada ambil gambar, sebab orang kata bas ni suka keluar mengejut. Hari ni pun mengejut juga. Kalau ikutkan hari Isnin ataupun hari Selasa, tapi tiba-tiba Bos Jason kata hari ni nak keluar petang pukul 5. Alhamdulillah saya datang ke sini. Jom kita terus review bas Tenah Global Holiday Group. Sebelum kita masuk ke dalam bas, kita tengok bahagian interior, fabric yang digunakan dan sebagainya. Jom kita tengok bahagian luaran dulu untuk bas Tenah Global Holidays Group yang bernombor pendaftaran SMR 9919 ini. So kalau kita tengok corak yang ada pada bas ini sama saja macam sebelum-sebelum ni. Tenah Global dia akan ada ni. Ini mungkin trademark dia lah ni, petak-petak ni kan, ada color-color ni. So di bahagian tengah ada warna kuning, merah di bahagian belakang, dan di bahagian hadapan terdapat corak berwarna silver dan juga berwarna putih. So tidak lupa di bahagian tepi badan bas juga terdapat bendera 3 negara, iaitu Malaysia, Singapura dan juga negara Thailand. So bas ini sudah pastinya boleh digunakan untuk merentas sepadan negara. Oh, yang ini feature-feature yang ada pada bas ini ada entertainment, ada ABS. Ini tempat apa ni? Tempat yang selesa, tempat duduk yang selesa, ada retailer, dan juga bas ini dilengkapi dengan CCTV dan juga kamera 360. Ini salah satu kamera 360 yang berada dekat badan bas ini. Kita tengok bahagian belakang untuk bas series ini SMR 9919, bas yang dimiliki oleh Tenah Global. Jadi kita perlahan-lahan daripada bumper kita tarik ke tengah, lampu kiri kanan dan bahagian grill engine So tertulis SHL dan tertulis jargon kata untuk company ni rasanya, kepuasan anda keutamaan kami, terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami, dan di atas sekali tertulis Tenah Global Holidays Group. So sesiapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas yang cantik ni boleh hubungi nombor telefon yang tertera 019-669-4399 atau 012-663-0771 Tenah Global Holidays Group. Sekarang kita tengok bahagian belakang untuk bas SMR 9919 ini. Cuba tarik ke belakang lagi untuk melihat wajah penuh rekaan yang sangat cantik dan juga menarik untuk SMR 9919. Kita tengok bahagian sisi, tarik dari belakang, tulis bas bersiaran, corak yang sinonim dengan Tenah Global petak-petak tu, bahagian tengah ada bulat-bulat sedikit, dan tulisan Tenah Global Holidays Group berwarna biru dan juga warna kuning. Tahniah Tenah Global Holiday. Bas ini menurut info menadikan U-turn
Yutong auto ke manual saya tak pasti, sebab saya tak masuk dalam lagi. Kejap lagi kita tengok ada batang gear ke tak ada batang gear. So itu logo untuk Yutong. Yang ini luggage compartment untuk bas semi high deck ini. Kejap lagi kalau boleh kita buka, nanti kita minta buka. So yang ini ring cap bahagian hadapan untuk bas Tenah Global ini. Sekarang lebih kurang pukul 5.26 lah. Nampak matahari meninggi. Matahari meninggi dekat bahagian atas tu. Nampak tu kat langit tu. So jom kita tarik ke belakang sikit untuk melihat wajah penuh bas yang terbaru dalam keluarga Tenah Global Holidays Group ini. Nampak? Bahagian atas berwarna merah. Tanduk ataupun cermin sisi berwarna merah dan juga warna kuning dan di cermin tertulis Tenah Global Holiday and Group. Dan ini dia bahagian mata bertentang mata untuk SMR 9919 Mazda series yang dibuat. So sekarang inilah wajah penuh untuk bas Tenah Global Holidays Group SMR 9919 Tenah Global Holidays Group. Tersasul pula dengan kelahiran bas yang terbaru ini. Kata silap saya yang keempat rasanya untuk yang menggunakan model The Arc Series. Jom selesai kita tengok bahagian luaran, depan, belakang, tepi. Jom kita masuk ke bahagian dalaman SMR 9919 ini. Dari jauh dah nampak dah. Itu dia welcome light yang berwarna biru yang tertulis The Arc Quality and Craftsmanship. So ini ada tangga tambahan untuk mudahkan kita menaiki bas ini. Dan inilah dia dashboard untuk bas yang dibuat oleh SHL Coach. Tempat duduk pemandu kedua, dan inilah tempat untuk pemandu bas ini. Seperti biasalah, macam saya kata dulu ni, adalah trademark untuk model The Arc Series yang dibuat oleh SHL Coach. So interior dalam bas ini berwarna biru. So sekarang kita tengok susunan kerusi yang ada dalam bas ini. 2 tambah 1 yang membawa seramai 31 penumpang pada satu masa. Fabrik yang digunakan berwarna biru, biru gelap, dan mempunyai lining berwarna kuning. Sudah tentu seat yang selesa ini dibuat oleh Dan Brown Seat Group. So di setiap tempat duduk juga tertulis nama syarikat ini, iaitu Tenah Global Holidays Group. So seat yang selesa, seat Dambrong. Jadi kalau seat Dambrong ni kebiasaannya dilengkapi dengan ni dia, tali pinggang 2 pin tali pinggang 2 pin, dan ada juga kadang-kadang disediakan tali pinggang 3 pin. Dan tidak lupa di sini USB charger port berada. Nampak? Satu seorang, jangan berebut, gunakan dengan sebaik yang mungkin. Dan ada juga cup holder untuk minuman ringan ataupun air mineral. Rasa tak lengkap kalau kita tak review bahagian belakang ni, lampu LED neon So company ni bernama Tenah Global, maka di bahagian belakang tertulis Tenah Global yang berwarna biru. So susunan bahagian belakang ada sebaris, ada 4 kerusi, manakala susunan lain seperti yang saya sebutkan tadi, kombinasi seat 2 tambah 1 seat VIP. Selain daripada itu, bahagian atas terdapat lampu LED yang bertukar warna, lampu RGB, dan juga mempunyai luggage compartment yang bertutup seperti ini. Di setiap luggage compartment juga terdapat lampu. Mau nampak nampaklah senanglah sikit nak cari barang, nak simpan barang. So ada 2 buah televisyen, di sini sebuah, dan di hadapan terdapat sebuah lagi televisyen. So sekarang kita review bahagian tempat duduk untuk pemandu bas ni So inilah dashboard yang dibuat oleh SHL untuk model The Arc Series. Yang ini steering untuk Yutong, dan itulah panel meter untuk bas ini menggunakan Yutong Auto. Tu nampak ada gear-gear dia kan. Ada 1, 2, 3 DNR untuk menunjukkan butang-butang untuk gear bas ini. Manakala bahagian atas tu butang-butang untuk lampu, pintu dan sebagainya. So bas ini juga dilengkapi dengan 2 monitor ni
Satu berfungsi sebagai entertainment ataupun Android player, manakala satu lagi berfungsi sebagai monitor untuk CCTV di dalam bas ini. So sekali lagi kita sebut, ini adalah orang kata entertainment controller untuk karaoke dalam bas ini. So kalau kita tengok, ada macam-macam ada ranking new, ada lagu-lagu baru, song, ada penyanyi dan sebagainya. So kalau nak gunakan entertainment controller ni, boleh bagi tahu dekat Abang Driver kot, mungkin dia akan ajar lah macam mana nak gunakan. So saya rasa lebih kurang macam handphone je, ataupun macam laptop lah. Dia tekan touch screen, pilih lagu dan boleh mainkan di sini. Oh, ada lagu macam tu, ku ingin jadi pacarmu. Macam tu. Sekali lagi kita tengok bahagian hadapan untuk Mazda agak series ni, SMR 991. Tadi lampu dah buka kan, sekarang lampu dah buka. Seperti saya katakan sebelum ini, lampu hadapan The Arc series ni sangat-sangat terang. Kalau atas highway tu ataupun atas jalan raya, dah daripada jauh lagi dah tahu dah tentunya bas ini model The Arc series yang dibuat oleh SHL Coach World. Nampak itu welcome light dia berwarna biru. Cuaca pun walaupun panas tapi agak macam dah mendung sedikit. Jadi kita boleh nampak lampu-lampu yang ada di bahagian dalaman bas ni. Cantik kan? Jadi kalau review waktu malam, sudah pastinya lebih menarik. Kita dah tengok bahagian dalaman. Kebetulan luggage compartment dah buka. Jom kita tengok bahagian luggage compartment. Seperti bas-bas yang Yop review sebelum ini, sudah pastinya untuk semi high deck ni, ketinggian dia lebih kurang 3 kaki 3 kaki ataupun 3 kaki setengah ketinggian untuk luggage compartment ini. So nampak luas, betul tak? Dia luggage compartment pun tembus dari kiri ke kanan dan macam-macam boleh bawa ni. So trip bas tenah ni pun selalu pergi, orang kata trip balik kampung haknya memang sesuai sangat. Boleh beli ataupun boleh bawa pelbagai barang penaiki bas tenah global ini.